sekolah dia. Tak lama lagi dia sekolah. Sunset. Seri Malaysia, Alustar. Kita dah sampai. Destinasi anda di sebelah kiri. Baru sampai pukul 12 malam. Alustar. Queen 1, single 1. Yang belum mandi lagi. Jangan letak kat katil. Okey, kita baru sampai. Nak bersih-bersihkan badan. Jalanan 13 jam. 13 jam. IJB. First dekat sini. Kafe adik kakak kat Alustar, dekat dengan masjid Syed Botak Al-Buhari. Tengok viral dekat TikTok. So kita try. Order dulu order counter. Order counter sini kah? Order dekat meja? Oh, dekat meja. Okey. Banyak basikal atau bumbung. Dan kita dah sampai tu. Nasi lemak apa? Tangkonak. Bona makan. Ayam. Itu pakcik ni daripada Rembau. Mana tu tadi? Dari Rembau kan? Ya. Yang dekat sini tu bukannya apa sangat. Kawan-kawan dia rumah basikal. Oh. Dia makan adik-beradik. Oh. Mana pakcik tu? Rumah sentral. Kanan. Dalam 400 meter, belok kiri. Balik daripada breakfast, kita nak check out. Lepas tu nak pergi mana? Menara Alustar. Nak pergi Dusun Rifa. Hotel Seri Malaysia ni strategik. Depan stadium ada bubble. Depan sana ada 7E, KFC 24 jam pun ada. Tapi dia macam hotel old school sikit lah, antique sikit. Tapi okey. Breakfast kat sini kalau nak breakfast sini satu kepala RM20 je. Ada lah, tu ada ekor kecil tadi. Sekarang kita melawat Menara Alustar. Kita menara yang tertinggi dalam negeri ni. Ni simbolik lah kalau datang ke Kedah. Traveller wajib singgah sini. One Nira family. Okey. Ni harganya. Ni harga dia kita ada dua aras. Yang indoor RM8 dewasa, kanak-kanak ada warga emas RM6. Untuk Starview ni atas sekali rooftop RM26 dewasa, kanak-kanak ada warga emas 18, boleh pergi dua aras. Okey. Buatlah. Tu drop zone. Hang naik, lepas tu hang tergantung kat dalam dekat atas menara tu. Skywalk pun ada. Package dinner. Ni Asia Serap boleh lah ni. RM30 per pax. Kita rakam view. Cik Mai Kedah ni. Mall apa tu? Aman Central. Aman Central. Package wedding pun ada kat sini. Wow. Kahwin atas menara. Tengok tu. Kita nampak satu Kedah tu, masjid Kedah tu. Masjid apa? Darul Aman. Warna hitam, kubah warna hitam. Mana tu dia? Oh, mana Bismillahirrahmanirrahim.
Ingat parking kita Tu sebelah. masjid hitam tu, masjid kubah hitam tu Masjid Darul Aman. Ingat parking kita sebelah sana. Oh cantik je. Masya Allah, Kedah cantik. Kita Menara Kuantan kita dah pergi. Sekarang kita dekat Menara Al-Ustaz Kedah. Ni view Kedah. Ada sungai. Tu pemandangan sawah padi. Nampak kita kamera murah lah, tak berapa jelas. Tapi belah sini nampak cantik. Ada sungai, lepas tu kat situ ada sawah padi sikit-sikit. Ni Plaza Aman Central. Yang kubah hitam tu Masjid Darul Aman. Sekejap lagi kita ambil gambar kat situ. Masjid tu pun masjid lama tu, daripada zaman Kesultanan Kedah yang lama dulu. View nampak tenang sikit lah. Gitu. View sawah padi, sungai, bukit. Dari Menara Al-Ustaz. Ada lift lagi satu. Kita naik lift ke, macam mana nak cakap, macam lift zaman dulu tapi moden. Gitu. Tak boleh sandar kat dinding. Tak boleh sandar kat dinding. Elok-elok. Glass floor. Ada orang tengah nak ambil gambar. Ready. Okay, jap saya ambil gambar jap lagi. Ni pemandangan Kedah. Sungguh. Masya-Allah. Baik. Tak boleh. Sini je. Takut glass floor. Anxiety lah. By the way, pemandangan sangat cantik. Pemandangan sangat cantik. Dah. Ada vlogger dan boleh sampai 5 hari. Nak ambil gambar tak? Jom ambil gambar tak? Tak nak? Okey. Tadi kita sampai sini. Lepas tu kita pergi dekat ruang observation deck dekat tingkat 3. Ni tingkat 5 lah, atas sekali. Dia tu, dia tengok observation deck tu. Tu, dia pun nak explore Kedah tu. Hang tengok apa? Nampak masjid. Ada ni lah tempat color-color untuk budak-budak, color batu. Sebab pilih. Wayang kulit. Ya.
Ini Masjid Zahir. Masjid Kedah. Ni Museum Diraja Kedah. Bang. Tu Masjid Zahir, Museum Diraja Kedah. Ni gerbang apa, Cik? Tak tahulah, tak ada nama. Oh, tak ada nama. Tak tahu. Masjid Kedah tu Museum Diraja Kedah. Tu apa tu? Warna hitam tu apa? Itu. Apa tu? Masjid. Masjid. Tu menara Al-Ustaq. Ni kawasan strategik lah. Ni Masjid Zahir. Ada sejarah lah masjid ni, masjid lama daripada zaman Kesultanan Kedah yang lama. Ni dikatakan istana balai besar Museum Diraja Kedah. Sampai. Okey, dah jom. Dusun Rifa. Penuh. Parking full house. Kita ambil makanan vendor. Tu. Ini dapur dia. Oops. Ada butik. Jom. Pulut mangga. Buat pulut mangga. Ada yang macam ni pondok-pondok makan kat sini. Tapi kita pilih yang dekat area tepi sungai lah. Apa? Panggil. Sekejap. Nanti dulu sabar, relax. Okey. Dah sini. Okey. Kita actually datang nak makan. Kebetulan sebelah tu ada sungai. Tu. Tak apalah, kita dah duduk, dah ada pondok. Ni sungai dia, sini tempat makan. Ramai orang ni. Pak, Daddy. Iya. Adik. Kakak. Makanan kengsom. Udang bakar. Cantik. Kat situ pun ada rumah boleh makan. Ni tempat makan dia lah. Ni tempat collect kerabu, air. Kalau makanan dekat atas sana. Dia akan panggil nama. Okay, makanan kita order. Kita dah collect. Ni Nescafe Ice. Teh ice dia padu macam dekat Thailand. Kerabu seafood. Telur dadak untuk budak-budak dengan sup. Kita order daging bakar danok. Tempat duduk kita dengan sungai tu. Aminah, Humairah, Daddy tengah mandi. So kita mandi dululah. Sekejap lagi baru makan. RM80. Tu boleh makan dekat bawah ni. So yang tempat makan bawah ni khas untuk orang yang duduk homestay. Itu dalam macam perkampungan orang Melayu zaman dulu-dulu. Itu Poni Shelly, situ tempat makan. Ramai gila orang. Parking full. Ni pun nasib-nasib kita dapat tempat dekat area tepi sungai. Itu makanan dah siap, dia akan panggil. Lama-lama air tidur rumah Eva. Dalam ke depan? Pendang Kedah ni. Rumah tempat.
sampai Pantai Merdeka. Oh. Jalan. Daddy. Lagi, go. Kakak. Jom. Dah pergi solat dulu. Baik-baik sayang, slow-slow. Okey, pandai. Baik-baik. Jangan. Tak boleh wayar. Kejap wayar. Naik bot tak tahulah. Situ je tempatnya. Kalau naik kereta di ikut map jauh sikit. Hello. Jom. Tak boleh. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Tanjung Dawai, singgah je. Okey. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Okey. Dek, anak. Okey dah sayang. Okey. Rezekilah kita nak sampai Tanjung Dawai. Nak jalan anak nangis. Hujan. Wah, ada pelangi. Masya Allah, cantiknya.